Masih bernapas lagi. Hidup punya abangku ni. Oh, bang. Bang. Oh, bang. Hari dah petang, bangunlah. Bang, apa ni tidur macam orang mati pula? Bang. Bang. Bang, bangun. Bang. Pukul berapa ni? 6.30. Ha? Siang ke malam? Petang. Alamak, aku dah terlambat. Kenapa, bang? Kenapa tak kejutkan abang tadi? Abang jaga pukul 4 petang. Saya dah kejutkan 10 kali. Abang yang tak bangun-bangun. Saya ingatkan abang tidur terus. Lekala mandi. Nasi dah siap tu. Lepas makan abang dijemput ke rumah Cik Kamal. Kenduri apa? Tak ada. Cuma mereka nak bincang pasal suara yang bising-bising waktu malam tu. Dahlah, putih pun tak faham. Tak tahu. Suara? Betul tu, Teh. Abang ingat abang seorang saja yang dengar suara tu. Rupanya banyak lagi orang-orang kampung ni pun dengarkan suara tu ya. Patutlah abang tak boleh tidur tiap-tiap malam lah. Jangan-jangan abang kena sampuk tak? Mengarut lah. Habis kerja abang malam ni macam mana? Itu Tok Sagad dulu abang tahulah. Kalau ya pun, lekalah mandi. Nasi dah sejuk. Budak-budak dah lama tunggu tu. Mailah.